conjunctivitis yang kita mention yang boleh spread tu ya. Jarang-jarang sekali membawa kebutaan. Maybe nak share sikit ke Dr. Hasdita yang jenis yang ada membrane tu. Konjunktivit berjangkit-jangkit itu sebenarnya jarang-jarang sekali membawa kebutaan. Okey, dan jarang-jarang sekali orang teruklah sangat-sangat. Okey, cuma proses pembaikan tu lambat. Okey. Dan dia boleh actually dapat membrane ataupun saya panggil salut lah dekat bawah kelopak mata. Ini adalah discharge yang dihasilkan oleh virus dan dia melekat kepada bawah kelopak mata. Okey. Mungkin penonton kurang faham Doktor, membrane tu dia macam sejenis selaput putih sikit kat bawah. Lendiran lah. Lendiran. So dia melekat kat situ kan. Lendiran tu dia jadi macam sejenis lapisan dan dia melekat pada kelopak mata, dalam kelopak mata kita. Jadi kat situlah hidupnya virus-virus tu. Okey. Jadi selalunya kita suka buanglah lapisan tu. Okey, satu kita buangkan virus tu juga. Tapi juga ia juga menolong juga ubat kita nak sampai ke tempat ni lah. So kalau ada lapisan lendir, macam ada penghalang jugalah untuk kita punya ubat mata kan. Betul. Jadi selalunya kita suka sebagai doktor mata kan, Dr. Helen, kita suka nak buang benda tu lah. Tapi ada juga ajaran-ajaran di mana katanya boleh biarkan. Kita boleh biarkan dan kita teruskan pakai ubat. Tapi saya rasa lambat sikit. Lambat sikit lah.